Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan perlawanan Aaron Chia dan juga Soh Hui yang akan menentang Kim Won Ho dan juga Seong Song Jae daripada Korea Selatan. Perlawanan final ini akan menyaksikan Aaron Chia dan juga Soh Hui berebut kejuaraan Singapore Open 2025. Perlawanan ini sangat penting untuk kedua-dua mereka, memandangkan prestasi terbaik kedua-dua pasukan, memberikan kita keterujaan untuk mengetahui siapa yang akan memenangi perlawanan final ini. Dan sudah pasti sebagai penyokong badminton Malaysia, kita harap Aaron Chia dan juga Soh Hui dapat mendapatkan kejuaraan ketiga mereka dalam 4 final ini dalam Singapore Open 2025 hari ini. Dan dari segi ranking kita tahu Aaron Chia dan juga Soh Hui berada di ranking ketiga dunia, dan juga pasangan daripada Korea ni berada di ranking ke-10 dunia. Jadi kita harap Aaron Chia dan juga Soh Hui dapat melakukan yang terbaik dan memenangi perlawanan hari ini. Dan kalau korang nak tahu statistik, korang boleh tengok semula video yang aku upload sebelum ini berkaitan dengan head to head Aaron Chia dan juga Soh Hui menentang Seong Song Jae dan juga Kim Won Ho. Untuk video kali ini, aku nak fokuskan cara tonton final Singapore Open 2025 yang mana korang boleh tengok di beberapa saluran. Untuk rakyat Malaysia, korang boleh tengok di saluran Astro yang pasti akan ada. Kemudian korang boleh tengok di YouTube yang aku kongsikan linknya di ruangan description. Jadi korang terus tengok kat description yang aku telah kongsikan di ruangan description. Jadi klik link tu dan korang boleh tengok kat YouTube secara langsung. Jadi untuk fans-fans badminton Malaysia, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan badminton Malaysia dan juga update terkini berkaitan dengan perlawanan final Aaron Chia dan juga Soh Hui menentang Kim Won Ho dan juga Seong Song Jae yang akan berlangsung pada jam 5 petang hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.